Jom kita bongkar satu kisah dramatik di sebalik nama sebuah daerah yang kita kenal sebagai tempat yang aman dan damai. Okey, cuba kita fikir sekejap. Bila sebut je nama stew, apa yang terus masuk dalam kepala kita? Mesti terbayang pantai cantik kan? Ikan segar, suasana kampung yang tenang gila. Memang nampak macam tempat percutian yang sempurna, jauh dari kesibukan kota. Tapi, apa kata kalau saya bagi tahu yang nama Setiu ni sebenarnya datang dari seorang pahlawan Bugis dan satu perang berdarah? Kat sinilah ceritanya jadi lain. Asal-usulnya penuh dengan kisah penghijrahan, pertumpahan darah dan satu misteri yang ramai tak tahu. Okey, untuk faham semua ni, kita kena travel balik ke masa lalu. Jauh sikit, ke tahun 1770-an, dan kita akan ikut perjalanan seorang tokoh hebat bernama Tok Setiu. Waktu tu, keadaan kat tanah air orang Bugis ni huru-hara. Mereka ditekan teruk oleh Belanda. Jadi, bayangkan, Tok Setiu dan pengikut-pengikut dia terpaksa buat satu keputusan yang sangat berat. Tinggalkan semua, kampung halaman, harta benda dan berlayar ke tempat yang tak pasti demi cari keamanan. Dan kat sinilah plot twist dia. Destinasi mereka, Terengganu. Kenapa saya cakap plot twist? Sebabnya dulu, masa zaman Sultan Mansur Shah, Terengganu ni terkenal sebagai negeri yang anti-Bugis. Habis tu, macam mana pula 100 tahun kemudian mereka boleh disambut dengan tangan terbuka? Jawapan yang paling munasabah adalah masa. Yelah, dah dekat 100 tahun berlalu kan? Mungkin sentimen anti-Bugis tu dah tak sekuat dulu. Politik pun dah berubah. Sultan yang memerintah masa tu, Sultan Ahmad Muazzam Shah II, nampaknya lebih terbuka dan sudi bagi mereka tanah untuk mulakan hidup baru. Tapi, kalau anda fikir mereka dah boleh hidup aman damai lepas dapat tanah tu, anda silap. Ini baru permulaan kepada satu lagi babak yang lebih mencabar. Konflik baru pun meletus. Kali ini bukan dengan orang luar, tapi dengan orang tempatan. Seorang tokoh bernama Tok Hitam tak setuju dengan Tok Setiu yang jadi ketua kat kawasan tu. Jadi, berlakulah pertembungan antara dua personaliti besar ni. Dan ini bukan setakat perang mulut atau gaduh-gaduh biasa ya. Pertikaian ni melarat jadi satu perang betul-betul. Perang habis-habisan yang berlangsung selama 7 hari 7 malam tanpa henti. Bayangkanlah betapa tegang dan dahsyatnya suasana masa tu. Keadaan dah jadi sangat genting. Pasukan Tok Setiu dah nyaris-nyaris kalah. Dalam keadaan terdesak, dia cepat-cepat hantar orang untuk minta tolong. Dan pertolongan tu datang. Muncul seorang pahlawan hebat yang dikenali sebagai Tok Serban Kuning. Kehadiran dia ni ibarat game changer, terus mengubah nasib pertempuran dan bagi kemenangan pada Tok Setiu. Kemenangan yang epik ni terus menaikkan nama Tok Setiu. Dia bukan lagi orang luar tapi dah jadi wira yang dihormati. Dan dari sinilah kisah hidup dia yang sebenar mula bercampur dengan cerita-cerita legenda yang diturunkan dari mulut ke mulut. Bila dah jadi legenda, mestilah ada elemen-elemen mistik sikit kan? Ada cerita yang mengatakan pihak Tok Hitam ada tanam satu azimat macam tangkal sakti yang kononnya sangat kuat sampai mana-mana haiwan yang lalu kat situ pun boleh mati. Lepas menang perang tu, reputasi Tok Setiu memang melonjak naik. Pengaruh dia tersebar ke merata tempat. Ramai orang datang dari jauh. Ada yang nak menuntut ilmu, ada yang nak berkhidmat bawah pimpinan dia. Komuniti dia makin besar dan makin kuat. Dia menang perang, dia berjaya bina komuniti. Nampak macam pengakhirannya bahagia kan? Tapi, ironinya, hidup pahlawan ni tak berakhir dengan aman. Walaupun ada tragedi yang menanti, legasi dia, yang tu akan kekal untuk selamanya. Sebab dalam satu pusingan takdir yang sangat kejam, Tok Setiu terbunuh. Dan pembunuhnya adalah adik kandungnya sendiri. Satu pengkhianatan yang tak disangka-sangka. Walaupun pengakhiran hidup dia penuh tragedi, nama dan jasa dia tak pernah luput. Sebaliknya, sebagai tanda penghormatan tertinggi untuk keberanian dan kepimpinan dia, nama Setiu tu diangkat dan diabadikan menjadi nama untuk seluruh daerah. Jadi, lain kali bila anda dengar nama Setiu atau mungkin lalu kat daerah tu, ingatlah kisah di sebaliknya. Bukan sekadar pantai yang tenang, tapi ada kisah perjuangan seorang pahlawan Bugis, kisah sebuah perang dan legasi yang ditinggalkan. Ini buat kita terfikir kan, setiap nama tempat di sekeliling kita mesti ada cerita dia yang tersendiri. Agak-agaknya apa cerita di sebalik nama tempat tinggal anda pula?